Tidak mengapa kita bersedih dengan kesusahan yang menimpa, kerana kesedihan itu naluri manusia. Jangan kita anggap kalau kita sedih maka kita tidak redha. Kalau kita sedih maksudnya kita mempersoalkan takdir. Tidak. Kesedihan sebahagian daripada proses menjadi manusia. Tidak mengapa sedih, hanya saja jangan kesedihan itu menjauhkan kita daripada Allah SWT, membuatkan kita layan bisikan-bisikan syaitan yang menggunakan kesedihan itu untuk mempersoalkan Allah SWT. Bahkan waktu Nabi SAW berdoa, Nabi menyebut kepada tanah kota Mekah, Nabi kata, ma atyabaki min baladin. Tidak ada satu bandar, satu kota, sebuah negeri yang baik seperti engkau. Nescaya aku tidak akan meninggalkan kau sama sekali kalau tidak kerana aku diusir oleh kaumku. Dan Nabi sebut SAW, nescaya aku tidak akan tinggal di negeri selain. Nabi keluar tu dengan sangat emosional. Nabi pergi dengan Nabi tak tahu apa yang sedang menanti di depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita kesihatan yang baik, rezeki yang mencukupi, serba-serbi, dan berada dalam keadaan rasa aman berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita luangkan sedikit waktu dalam kuliah maghrib yang terakhir bagi tahun 2025 insya-Allah. Dan tadi saya bacakan satu doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa tersebut bermaksud, dan Allah menyebut waqul, dan pohonkanlah, dan berdoalah, dan memintalah, dan menyebutlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam urusan, adkhilni mudkhala sidqin, masuklah aku dalam satu urusan dengan kemasukan yang benar lagi mulia, dan keluarkanlah aku daripada satu urusan dengan keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisimu min ladunka sultanan nasira, bantuan, sokongan yang tidak berbelah bahagi, yang memberikan kemenangan. Wa qul ja'al haqq, Nabi SAW kemudian Allah menyebut, dan katakanlah telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang lenyaplah perkara yang salah. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap akan lenyap. Jadi berada di ambang tahun baru ni, kita barangkali ramai yang berfikir dan merenung ke belakang setahun yang sudah 12 bulan yang telah dilalui. Dan kalau lihat di social media, di media sosial, ramai rakan-rakan yang sedang menulis tahun 2025 tahun yang baik, tahun yang tak berapa baik, ada musibah yang berlaku dan itu dan ini. Dan baru tadi pun sempat ditegur oleh rakan yang di hujung-hujung tahun ditukarkan ke jabatan yang lain. Ada rakan yang telefon bagi tahu dipindahkan daripada satu negeri ke negeri yang lain. Semua kita beralihnya transisi tahun ini, kita boleh lihat kebanyakan kita sedang melihat ada perubahan yang berlaku. Ada suatu keadaan yang kita telah berada di dalamnya, kita sedang keluar nak masuk ke keadaan yang baru. Ada orang yang 2025 itu bersama pasangannya hidup membina kehidupan penuh bahagia, diuji dengan ujian yang berat. Ada rakan saya yang dalam perjalanan balik ke kampung, sedang memandu, jalan clear, tak ada apa-apa halangan, sedang suap isterinya makan, isterinya sedang suap suaminya makan, tiba-tiba keretanya tergelincir dan isterinya meninggal dunia secara tiba-tiba, dia meninggalkan anak yang kecil. So dia sedang keluar daripada satu urusan, sekarang memulakan hidup baru dengan satu kemasukan ke satu fasa yang cukup mencabar. Dan demikian ramai kita kalau kita kenal dan fikir tentang waktu yang telah kita tempuh,
kita sedang melalui perubahan-perubahan yang menuntut kekuatan. Ada orang yang sedang melalui waktu yang baik, berada di hujung-hujung, takut nak masuk ke tahun yang baru ini, bagaimana keadaannya. Ada orang yang selama ini tak baik keadaannya dan dia sedang mula melihat cahaya di hujung terowong yang dia nampak 2026 ini mungkin akan menawarkannya. Jadi kenapa kita pilih bahagian ini, ayat ke-80 dan 81 daripada surah Al-Isra, untuk kita renungkan pada waktu-waktu yang berbahagia ini selepas salat maghrib, antara maghrib dan isyak, adalah kerana ini adalah bahagian surah ataupun bahagian ayat-ayat Quran yang turun ketika Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat gelap, duka cita dan sedih. Dan Nabi SAW diberikan panduan sebagai persiapan untuk masuk ke fasa baru dalam kehidupan Nabi SAW. Dan kalau saya boleh berikan bahagiannya, boleh lihat ayat yang ke-76 sehingga ayat ke-84 daripada surah Al-Isra. Surah ini pun Nabi SAW sebut, Inna surat Bani Israel. Sesungguhnya surah Bani Israel ini, surah Al-Isra ini Nabi sebut sebagai surah Bani Israel. Surah Al-Kahf, Maryam, Taha, Anbiya, ini adalah surah-surah terawal yang Nabi SAW terima ketika Nabi sedang susah di Mekah. Dan Nabi kata ini adalah harta pusaka yang Nabi sayang, yang Nabi sangat cintakan, surah-surah ini. Dan surah-surah ini mempunyai pesan-pesan bagi orang-orang yang sedang melalui transisi. Dan kalau kita lihat, surah ini pun bermula dengan peristiwa Nabi SAW dibawa, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan bila peristiwa ini berlaku, Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya dibawa ke langit yang tinggi ketika Nabi berada dalam fasa paling sedih dalam hidup Nabi SAW. Dipanggil sebagai Amul Huzn. Nabi lahir di Mekah, membesar dengan jagaan pakciknya, atuknya, membina kerjaya, menjadi orang yang ternama, masyhur, berkahwin dengan salah seorang permaisuri Quraisy, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Amiratu Quraisy. Kemudian membina kehidupan yang cukup baik, menjadi tempat orang-orang susah mendapatkan bantuan. Ini semua sebelum Islam. Nabi buat baik, Nabi menyelesaikan konflik politik yang hampir memecah belahkan Mekah. Nabi menikmati semua kebaikan di tempat tanah lahirnya Nabi SAW ini, sehingga pada usia 40 tahun Nabi SAW melalui transisi yang besar. Nabi menerima wahyu dan Nabi membawa wahyu dan mengajak manusia kepada jalan hidup yang baru, yang benar. Kemudian Nabi ditentang dan disakiti, sehinggalah Nabi sampai ke fasa ini. Semua orang yang penting mendukung dan menyokong Nabi SAW telah tiada. Khadijah yang bertahan mendukung Nabi SAW. Hari pertama, malam pertama Nabi SAW balik daripada Gua Hira, ketakutan menggigil. Orang pertama yang memujuk dan percaya kepada Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW sedang berada di fasa Khadijah telah wafat. Orang yang membesarkan Nabi SAW sebagai watak ayah daripada usia Nabi 8 tahun sehingga usia Nabi 50 tahun, menjaga dan melindungi Nabi SAW, meletakkan dirinya sebagai benteng di hadapan Quraisy dan sanggup menanggung apa sahaja kesakitan mempertahankan Nabi SAW. Abu Talib yang mempertahankan Nabi SAW juga wafat pada fasa ini. Bahkan tadi pun saya sempat menziarahi upacara penghormatan terakhir Datuk Dr. Madeline Berman, seorang tokoh ekonomi, pejuang pembasmi kemiskinan. Dan kita boleh rasa bagaimana kita mencintai seseorang sebagai seorang guru, sebagai mentor. Apalagi Nabi SAW mencintai Abu Talib sebagai seorang pakcik, yang lebih daripada itu seorang watak ayah. Dan pakciknya meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi rayu dan pujuk, sebutkan satu kalimah ini, aku akan berhujah di hadapan Allah untuk engkau. Dan Abu Talib tidak menyebut la ilaha illallah kerana gangguan yang ada daripada pembesar-pembesar elit-elit Quraisy pada ketika itu. Nabi sangat duka cita. Bahkan Allah pun mengiktiraf perasaan Nabi SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah mengiktiraf Nabi SAW mencintai Abu Talib. Semua cinta-cinta ini Allah tarik daripada hidup Nabi SAW. Nabi sudah pun mencari pilihan lain. Nabi keluar daripada kota Mekah, tempat kelahiran, yang Nabi tak pernah bayangkan. Kerana apa Nabi tak pernah bayangkan? Ketika pertama kali pergi jumpa Waraqah ibn Nawfal, ini idea Khadijah ni.
Khadijah berada pada hari-hari pertama ketika Nabi tak tahu apa yang berlaku tu. Khadijah yang bawa jumpa Warakah dan ceritakan apa yang berlaku. Warakah kata, alangkah baiknya kalau aku masih muda ketika kaum kau akan menghalau kau keluar daripada kota ini. Aku akan membantu kau dengan bantuan yang tidak berbelah bahagi. Dan Nabi SAW akan terkejut. Nabi kata, mereka akan keluarkan aku. Aku bagi orang miskin makan, aku menjaga urusan, aku mendamaikan. Dan Warakah kata, ya, semua orang yang membawa apa yang dibawa seperti engkau ini, mereka akan dihalau keluar. Dan kalau kita perhatikan dalam surah Al-Isra ini, ayat yang ke-70, 7 tu kalau kita tengok, Allah menyebut, ayat yang ke-77 sebelum kita sampai ke doa tu, Allah menyebut, demikian peraturan kami yang tetap mengenai orang-orang yang telah kami utuskan sebelummu dari Rasul-Rasul, daripada Rasul-Rasul kami. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Ya, ini engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan kami yang tetap. Ya, ini mereka semua disakiti dan dihalau keluar oleh kaum mereka. Transisi, berlaku perubahan. So Nabi cuba, Nabi pergi ke Taif, pergi dengan cara yang baik, jumpa dengan abang long kawasan, orang-orang yang tertinggi dalam masyarakat, minta dengan baik, tapi diaibkan, disakitkan, dilempar. Dan waktu inilah Nabi SAW dengan surah Al-Isra ini, kemudian Nabi dibawa naik ke langit. Ketika dibawa naik ke langit, apa prosesnya? Nabi pergi ke Baitul Maqdis, Nabi berjumpa dengan orang-orang yang telah melalui jalan yang sukar ini sebelum Nabi SAW sebagai inspirasi. Sebab itu kita perlukan mentor, guru, orang-orang yang lebih berpengalaman. Kerana mereka sudah melalui kesusahan-kesusahan. Kita rasa masalah ni terlalu besar ni, tak mampu nak ditanggung ni. Ada orang-orang yang telah lebih awal melaluinya dan telah melepasinya. Dan mereka akan memberikan khabar, memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Demikian Nabi SAW memerlukan kisah-kisah para Nabi sebelum ini. Allah sebut dalam surah Hud, nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Aku ceritakan kisah-kisah Nabi yang terdahulu supaya hati engkau kami kuatkan berdepan dengan kesusahan-kesusahan yang akan mendatang. So Nabi pergi jumpa, Nabi pergi retreat. Pada ketika Nabi sedang amat sedih, Nabi dibawa retreat, imamkan para anbiya, kemudian naik satu demi satu langit, dijemput, disambut oleh seorang demi seorang Nabi. Ada yang memanggil, wahai Nabi yang saleh, anakku yang saleh, seperti Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Ada Nabi-Nabi yang lain menyebut, saudaraku yang saleh, Nabi yang saleh. Kemudian Nabi pergi, dan waktu Nabi paling sedih ini, Nabi dapat kefarduan salat. Ini semua ada kaitan dengan ayat-ayat yang kita akan baca sekejap lagi ni. Nabi dapat salat. So ketika Nabi sedang melihat urusan dunia semuanya tertutup pintunya, pergi ke Taif dihalau, di Mekah sendiri tak boleh bebas bergerak. Dan waktu ni Nabi juga ada anak kecil, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kehilangan Khadijah, orang mula memanggil Fatimah, anak kecil yang umur 9-10 tahun ini, sebagai Ummi Abiha. Dia adalah ibu kepada ayahnya. Kerana Nabi SAW sangat sedih, tidak dilihat senyum berbulan-bulan. Setahun itu dipanggil sebagai tahun kesedihan. Dan sahabat-sahabat Nabi dapat melihat Nabi dalam keadaan yang sangat tidak terurus. Dan ada wanita-wanita sahabiah yang datang jumpa Nabi SAW, seperti Khawlah binti Hakim, dan bertanya, wahai Rasulullah, urusan kewafatan Khadijah ni nampak sangat mengesankan kau. Dan Nabi sebut, dialah yang menguruskan rumahku, dialah pendukungku, dan aku kehilangan seorang pendukung. So Nabi SAW sedang lalu fasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi keluar daripada bumi ini supaya dapat lihat besar mana masalah tu bila kita dah keluar daripada bumi. Bumi itu hanyalah sekecil biji sawi atau lebih kecil daripada itu. Dan Nabi berjumpa pula dengan para anbiya yang telah menempuh jalan-jalan yang sangat mencabar. Jumpa Nabi Musa yang berdepan dengan Fir'aun. Jumpa Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun. Tak sampai 100 orang pun yang ikut Nabi Nuh AS. Dan Nabi berjumpa dengan ramai para Nabi yang telah menempuh jalan-jalan yang sukar ini. Nabi rasa semangat. Sebab itu nanti Allah akan sebut di sini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sebagai modul latihan untuk menguatkan, kita panggil otot-otot kesabaran,
Kan kita kalau nak bina otot, selalunya masuk tahun baru orang semua daftar masuk gym. Kalau tanya kawan-kawan yang kerja di gym, bulan 1 setiap tahun adalah bulan yang paling sibuk. So, ramai yang mendaftar. Tapi bulan 2 nanti ramai tak datang dah. Sebab baru angkat sikit dah rasa sakit. Oh, tak tahan dah. So, Nabi SAW melalui kesakitan-kesakitan itu, Nabi masuk gym, spiritual gym, gym kerohanian tu, dengan salat pada waktu malam. Sebab tu para Nabi, khususnya Nabi kita SAW, Nabi tidak tinggal salat malam. Untuk kita, pilihan. Untuk kita, kebaikan, kemuliaan kalau kita melakukan hal tersebut. Tapi para Nabi, bahkan daripada hari yang terawal Nabi dapat wahyu, surah yang kedua sudah bercerita tentang wa qumil laili illa qalila, bangun pada waktu malam salat, warattilil qur'ana tartila, baca Quran dengan bacaan yang teliti, perlahan, supaya dia menjadi proses membina kekuatan dalam. So Nabi SAW disiapkan untuk transisi besar. Sebab bukan hanya Nabi SAW tinggalkan kota kelahiran yang tidak pernah dipikirkan oleh orang Arab. Orang Arab tak ada konsep keluar tinggalkan tempat kelahiran. Nabi bukan hanya kena tinggalkan tempat kelahiran. Nabi bahkan tak nampak di mana ke depan jalannya Islam ini akan berkembang setelah semua pintu-pintu ni ditutup. Sebab Nabi masuk Madinah tu, kita hari ni masuk Madinah, kalau kita pergi umrah, moga Allah jemput kita berulang-ulang kali, amin. Nampak daripada jauh menara-menara Masjid Nabawi itu, kita dah rasa girang dah. Teruja, tak sabar nak masuk, rasa tenang, damai yang luar biasa, takkan boleh dirasakan di mana-mana pun di dunia ni. Tapi ketika Nabi SAW masuk ke Madinah, Nabi masuk ke satu bandar yang sudah 40 tahun berperang. Penuh dengan permusuhan, pensengketaan, kerusakan, penyakit yang merebak. Para sahabat pindah homesick, mengigau-ngigau pada waktu malam, rindukan kota Mekah. Sebab itu nanti Nabi akan doakan Madinah seperti mana Ibrahim AS mendoakan Mekah. Dan sebelum itu pun kita boleh lihat riwayat yang sangat popular ataupun masyhur dalam kitab-kitab sirah. Dan juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bertaraf hasan. Nabi SAW ketika nak keluar daripada kota Mekah, ketika Nabi sudah dihalau keluar, diburu untuk dibunuh. Kadang-kadang kita baca tu kita tak menghayati apa perasaan kalau kita diburu untuk dibunuh. Kalau ada orang ada pengalaman, dia pernah langgar lari dan viral dekat social media, orang cari pakai dashcam tu siapa driver ni. Cuba bayangkan perasaan dia nak keluar, dia rasa semua orang kenal dia, rasa semua orang sedang mencari dia. Nabi SAW keluar daripada kota Mekah dalam keadaan viral seluruh jazirah Arab, mesej ganjaran 100 ekor unta, siapa dapat tangkap Nabi SAW hidup ataupun mati. 100 ekor unta hari ni macam 100 buah proton emas lah, bayangkan. Dan kabilah-kabilah Arab ni semua keluar dengan kepakaran mereka menjejak Nabi SAW. Dan bayangkan Nabi susun strategi untuk mengalahkan, berfikir lebih ke depan daripada Arab Quraisy dan kabilah-kabilah Arab ni. Nabi turun dulu ke bawah, ke selatan, sedangkan Madinah ada di utara. Nabi turun dulu menyurup di gua Thur. Hebat tak hebat Quraisy mencari Nabi SAW dan Abu Bakar, walaupun Nabi dah upah orang untuk padam tapak kaki, dah upah orang untuk dengar, spy berita perkembangan terkini, sebab tak ada TikTok, tak ada X, nak tahu apa perkembangan terkini di Mekah. Ada orang hantar makanan, Asma yang sedang hamil pada waktu itu, dah buat semua dah supaya tak dikesan, duduk senyap-senyap di Gua Thur yang tersembunyi. Quraisy berjaya sampai betul-betul depan pintu gua tu. Maksudnya Nabi sedang melalui kesusahan, Nabi dah cuba semua yang Nabi mampu ke tahap yang maksimum. Pun Allah tunjukkan dalam peristiwa ni yang akhir sekali yang akan membantu kamu, sultanan nasira, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha, kita masuk tahun baru, kita berazam, kita nak berubah. Kita berusaha, kita lakukan semua yang kita mampu, tapi kita kena yakin hanya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu itu akan berlaku. Dan pada ketika inilah dalam surah Taubah ditangkap scene ini kerana Abu Bakar menggeletar ketakutan. Dan Abu Bakar, kalau kita perhatikan ayat tu, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, habis. Kita dah cuba semua dah.
kita dah sampai ke sini dan kita sudah dapat melihat kaki Quraisy berdiri di depan pintu gua. Kalau sahaja mereka tunduk ke bawah, mereka akan nampak kita. Dan Abu Bakar bukan sedih dan takut sebab dirinya akan dibunuh atau Nabi SAW akan ditangkap. Yang Abu Bakar sedihkan adalah perjuangan Nabi dan Islam akan berakhir di situ. Itu menyebabkan Abu Bakar sangat-sangat sedih. Pun waktu itu Nabi tunjukkan kepada kita keimanan ketika melalui satu waktu yang sangat susah, tak nampak jalan ke depan. Tapi Nabi sebut SAW, Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain. Apa pandangan kau tentang dua orang? Allahu thalithuhuma. Dan Allah adalah yang ketiga bersama dengan mereka. Betul, Quran pun menangkap ketika Nabi menyebut kepada sahabatnya, La tahzan. Bukan la takhaf. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Ini peristiwa nanti Nabi SAW akan belajar daripada Nabi Musa juga. Nabi Musa akan bawa Bani Israel keluar daripada perhambaan beratus tahun di bawah cengkaman Fir'aun. Ada macam-macam perangai lah dalam kalangan pengikut ni. So bila sampai ikut Nabi Musa, ikut tengok-tengok, dah sampai di depan laut. Dah tak ada jalan dah. So ada sebahagian yang pesimis ni, yang tak nampak jalan keluar, mereka kata apa? Dah sebut dah, pergi ikut Musa ni, tengok dibawa kita sampai ke depan laut, dah tak ada jalan, kita semua akan dihentam dan dilanyap oleh Fir'aun yang mereka sudah nampak tenteranya di belakang yang mengejar mereka. Apa Nabi Musa sebut waktu itu? Apa kita mungkin akan sebut waktu itu? Berdiri di depan laut, di belakang tentera, tak ada jalan. Nabi Musa kata apa? Inna ma'iya rabbi. Tuhan sesungguhnya bersama dengan aku. Sayahdin, dia akan buka jalan. Dan waktu itu Allah melihat keyakinan mutlak tawakal Nabi Musa AS. Allah kata apa kepada Nabi Musa? Campakkan. Ada waktu kita akan sampai di tepi laut yang macam tu dalam hidup kita. Mungkin bukan laut yang sebenar, tapi lautan masalah. Dan kita tak nampak di depan tu. Mana dah berenang, tak boleh. Laut bergelora. Di belakang kita ni ada anak keluarga, kita mungkin dibuang kerja, kita mungkin terlibat dengan masalah tertentu yang keluarga turut diheret sama. Ketika itu kita sebut inna ma'iya rabbi sayahdi, Allah bersama dengan aku. Dan insya-Allah dengan kita mencampakkan apa yang ada pada kita, apa sahaja usaha dan daya yang ada, Allah akan bukakan jalan. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun di depan mata Bani Israel. Lihat bagaimana aku boleh hancurkan salah seorang raja yang paling berkuasa pernah hidup di atas muka bumi. Paling sampai hari ini tak ada binaan yang menyamai piramid, yang mengaku Tuhan, yang sungai dikatakan sungai mengalir di bawah kakinya, mengawal ekonomi, kuasa dunia. So Nabi SAW waktu keluar daripada Makkah, selepas Nabi berjaya melepasi semua, apa kita panggil, roadblock yang dipasang oleh Quraisy, Nabi bahkan mengupah seorang penunjuk jalan yang para ulama sirah menyebut dia adalah expert, yang tahu jalan tikus yang tak boleh dikesan di padang pasir. Bahkan dia bukan seorang Muslim dan tak dijumpai rekod sama ada dia masuk Islam ke tak selepas itu. Wataknya hanya wujud pada peristiwa ini sahaja, kemudian watak ni hilang. Bahkan Nabi memberikan kepercayaan kepada dia pada waktu-waktu yang genting. Tapi direkodkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan, ketika Nabi keluar daripada transisi ini berlaku, Nabi terpaksa keluar, Nabi dah tak ada pilihan. Tidak mengapa kita bersedih dengan kesusahan yang menimpa, kerana kesedihan itu naluri manusia. Jangan kita anggap kalau kita sedih maka kita tidak redha. Kalau kita sedih maksudnya kita mempersoalkan takdir. Tidak. Kesedihan sebahagian daripada proses menjadi manusia. Tidak mengapa sedih, hanya saja jangan kesedihan itu menjauhkan kita daripada Allah SWT. Membuatkan kita layan bisikan-bisikan syaitan yang menggunakan kesedihan itu untuk mempersoalkan Allah SWT. Bahkan waktu Nabi SAW berdoa, Nabi menyebut kepada tanah kota Mekah, Nabi kata, Ma atyabaki min baladin. Tidak ada satu bandar, satu kota, sebuah negeri yang baik seperti engkau. Nescaya aku tidak akan meninggalkan kau sama sekali kalau tidak kerana aku diusir oleh kaumku.
Dan Nabi sebut SAW, nescaya aku tidak akan tinggal di negeri selain. Nabi keluar tu dengan sangat emosional. Nabi pergi dengan Nabi tak tahu apa yang sedang menanti di depan. Dalam keadaan kita sebut tadi, orang sedang kejar. Dan orang jumpa tak? Suraqah ibn Malik, dia salah seorang penunggang kuda yang expert. Kalau hari ini kita panggil superbike, orang yang pandai bawa superbike atau orang yang pandai menunggang kuda. Menunggang kuda di padang pasir ini sebenarnya urusan yang sukar. Dia pakar. Dan dia berjaya menjejak Nabi SAW. Sehingga ketika dia menghampiri Nabi SAW, dia terjatuh. 3 kali, berulang-ulang kali dia terjatuh dan dia tahu ini ada sesuatu yang luar biasa melindungi lelaki ini. Kerana dia tak tahu pun Nabi ni siapa. Dia tak tahu pun Nabi dakwah apa. Yang dia tahu, kalau aku dapat tangkap lelaki ni, 100 ekor unta. Sampaikan bila dia jatuh, dia sendiri minta tolong, berhenti sekejap, saya nak minta surat jaminan. So Nabi berhenti SAW, Suraqah datang dan Nabi tanya dekat Suraqah. Suraqah minta Nabi SAW, boleh tak tuliskan aku satu dokumen supaya nanti ketika urusan kau ni akan menang, dia akan masuk ke tempat aku ni. So kalau tentera kau masuk nanti, aku nak tunjuk bahawa aku ada surat perlindungan daripada kau. Suraqah yang tak kenal Islam pun lagi, dengan 1-2 peristiwa yang dia alami dengan Nabi SAW tu, dia sudah mula melihat ke depan, Nabi pasti akan menang. Demikian kita kadang-kadang kita nampak orang tu sedang susah, berantakan hidup dia. Tapi orang-orang yang dibukakan pintu hatinya, boleh melihat hikmah, dia akan nampak dia ni, dia akan jadi orang besar. Dia akan melepasi urusan ini dan dia akan menang. Suraqah beritahu dekat Nabi SAW, bagi aku jaminan. Dan Nabi SAW memberikan jaminan kepada Suraqah. Dan Nabi tanya dekat Suraqah bin Malik, wahai Suraqah, apa pandangan kau nanti kalau engkau akan dipakaikan gelang Raja Kisra? Suraqah kata, Raja Parsi tu. Nabi sedang lari nak menyelamatkan nyawa daripada tempat lahir sendiri. Tapi Nabi sedang melihat ke depan. Ini impian, cita-cita Nabi yang begitu tinggi. Nabi sedang melihat jauh ke depan. Nabi tanya, macam mana nanti ketika engkau akan dipakaikan gelang Kisra, Raja Hormuz daripada Parsi. Macam kita sebut hari ini, saya akan pakaikan kamu jam Rolex Donald Trump, for example. Dia mana mungkin, walaupun dia datang Malaysia, dia tak bagilah kot kan, contohnya. Tapi nanti pada zaman Umar Al-Khattab, seluruh harta rampasan daripada Parsi akan tiba di Madinah dan Umar akan menangis melihat kejujuran tentera Islam. Tidak ada satu jarum pun yang hilang daripada semua harta rampasan perang yang dibawa ke Madinah tu. Dan selepas dikumpulkan harta tu, Umar akan minta dipanggil Suraqah. Mana dia Suraqah, bawa dia ke sini dan dia akan dipakaikan gelang Kisra dan dia akan diarak sepanjang kota Madinah dengan ditakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janji Nabi SAW benar. Walaupun Nabi pada waktu itu sudah wafat, sudah kembali ke rahmatullah. Tapi Nabi SAW akan menjanjikan dan sahabat-sahabat Nabi akan lihat janji itu pasti berlaku. So Nabi berdoa dan Nabi tinggalkan kota Mekah. Dan doa yang Nabi SAW baca menurut para ulama tafsir adalah doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, aku masuk ke tempat yang baru, aku masuk ke urusan yang baru. Dalam konteks kita mungkin daripada single nak masuk ke alam rumah tangga, daripada satu tempat kerja ke satu tempat kerja yang baru, ke jawatan yang baru. Atau kita mungkin daripada alam pelajar, daripada student, sekarang nak masuk alam pekerjaan. Daripada waktu kita ada mak ayah yang masih hidup, kita sedang mungkin masuk ke tahun yang kita sudah tidak ada mak ayah yang masih hidup. Ini semua kemasukan ke satu daerah yang baru. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudkhala sidqin, masuk dengan benar, dengan petunjuk, dengan tuntunan, pedoman, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tidak tahu apa 2026 telah tersedia untuk kita. Kita akan hadapinya. Moga baik-baik semuanya. Moga Allah berikan kita kekuatan untuk menempuh apa saja ujian. Kita mohon kita masukkan dalam keadaan yang baik. Kemudian Nabi sebut, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku daripada urusan. Semua yang Nabi tinggalkan ini sangat emosional untuk Nabi SAW. Lorong-lorongnya, tembok-temboknya, semua ada memori daripada kecil membesar. Dan kita alhamdulillah, kita mungkin tak ada dalam keadaan bimbang kita akan dihalau keluar dari tempat tanah kelahiran kita. Tapi sahabat-sahabat kita daripada Rohingya, daripada Palestin,
Baru ni saya travel, saya sempat naik Uber. Pemandunya daripada Palestin. Dia lahir, rumahnya dia kata 2 km je daripada Masjid Al-Aqsa. Tapi dia telah dihantar keluar oleh ayahnya pada usia 19 tahun kerana abangnya telah dipenjara dan ayah dia nak selamatkan dia daripada dipenjara. Dia telah disuruh bawa keluar daripada Palestin. Dia kata sampai sekarang hati aku rindu nak balik ke tempat aku lahir. Bertemu ibu dan ayah, aku melihat rumah kelahiran aku, rumah aku membesar dan dia tidak dapat pulang. Dan saya waktu itu fikir, kita tak ada dalam keadaan demikian. Kadang-kadang kita yang malas nak balik kampung. Kita yang tidak memilih untuk pulang. Tapi ada orang yang nak sangat pulang, tidak boleh pulang, bahkan dihalang. Itu keadaan Nabi SAW. So Nabi keluar daripada Mekah tu dalam keadaan tak tahu bila akan balik semula. Tapi dalam ayat-ayat ini Allah bagi jaminan. Kamu akan masuk semula. Kamu akan menang. Sebab tu Allah kata, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran telah datang, akan lenyaplah kekufuran, pasti kekufuran akan dilenyapkan. Dan ini ayat yang Nabi akan ulang baca ketika Nabi masuk balik nanti selepas 8 tahun Nabi dihalau keluar daripada Mekah. Ketika Nabi masuk balik dan memecahkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah tu, Nabi akan baca ayat 81 surah Al-Isra. Waktu tu masa Nabi keluar tu, Nabi ingat ini yang dibaca. Bahkan Nabi akan ulang ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdepan dengan orang-orang Mekah yang telah mendera dan menyeksa Nabi SAW, boikot Nabi SAW sehingga isteri Nabi wafat, pakcik Nabi wafat, kaum keluarga Nabi SAW menderita. Nabi akan tanya, apa yang patut aku lakukan dengan kalian semua? Dan mereka kata, engkau orang yang mulia, anak orang yang mulia, maafkan kami, kasihanilah kami dan semua itu. Dan Nabi akan sebut sebiji macam mana Nabi Yusuf alaihissalam sebut kepada ahli keluarganya, adik-beradiknya yang telah mencampakkan dia ke dalam perigi, yang telah buang dia keluar daripada tanah kelahiran, pergi menjadi hamba, kemudian merengkuk dalam penjara. Tapi itu semua di sebalik itu ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah itu juga turun bila kisah Yusuf alaihissalam. Kisah Yusuf alaihissalam juga turun ketika Nabi SAW dalam keadaan amat sedih. Subhanallah. Dan Nabi SAW nanti akan masuk balik ke Mekah. Cuma kita nak lihat bagaimana mood ataupun vibe Nabi SAW masuk ke satu daerah yang baru, tahun yang baru, memulakan sesuatu daripada asas, from scratch. So hadis yang sangat popular daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan pendeta Yahudi. So Abdullah bin Salam menceritakan suasana Madinah ketika Nabi SAW sedang dinanti-nantikan. Mereka panjat pokok tamar, duduk di atas tu tengok. Sebab tak ada live streaming, tak tahu location kat mana, ETA bila tak tahu. So mereka setiap pagi keluar tunggu bila Nabi Muhammad SAW akan masuk, bila Nabi SAW akan masuk. Anak-anak wanita akan panjat di tembok-tembok. Semua orang teruja nak tengok mana dia Nabi yang mereka nanti-nantikan. Dan ini semua kerja siapa ni? Ini semua kerja seorang anak muda yang juga dibuang oleh keluarga, yang telah dihalau keluar daripada Mekah. Mula-mula pergi ke Habasyah, dia balik semula nak jumpa Nabi SAW. Kemudian Nabi hantar dia sebagai duta pertama ke Madinah, Mus'ab ibn Umair. Pada usia akhir 20-an, macam orang baru grad lah. Projek pertama dia lah, kau pergi ke bandar ni yang dah 40 tahun perang ni, yang orang bermusuhan, jenayah banyak penyakit. Mus'ab ibn Umair dalam masa 1 tahun sahaja telah mengetuk semua pintu rumah yang ada di Madinah, dan dia berjaya membuatkan paling kurang setiap rumah ada seorang yang telah masuk Islam. Kerja seorang anak muda. Dan nanti Nabi bila masuk, mereka menyambut dengan luar biasa, suasana yang sehingga Anas bin Malik ni pembantu Nabi SAW, intern Nabi SAW. Kerana orang lain semua berebut bagi hadiah waktu Nabi baru masuk ke Madinah. Ibu kepada Anas bin Malik ni, nama dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dia fikir, apa hadiah aku nak bagi ni? So dia dapat idea yang paling marvelous, idea yang paling ROI dia paling tinggi, return on investment dia paling tinggi. Dia pergi kat Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini anak aku, umurnya 10 tahun, aku wakafkan supaya dia jadi pembantu kau sepenuh masa.
So Anas bin Malik akan hidup sepenuh masa tolong angkat beg Nabi, tolong ambil air wuduk untuk Nabi. Bila Nabi travel, dia ikut dengan Nabi SAW. Dia kata selama 10 tahun dia mendampingi Nabi SAW, dia tak pernah dengar Nabi marah dia walau sekali. Dan dia kata apa, Anas bin Malik kata apa? Anas bin Malik kata, hari yang paling cerah, bahagia, seluruh sendi kota Madinah ni bergembira adalah pada hari ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Dan dia juga nanti akan sebut hari yang paling gelap, yang paling suram dan paling kelam adalah pada hari ketika Nabi SAW wafat. So Anas bin Malik ini memberikan gambaran bagaimana suasana Madinah ketika Nabi SAW masuk. Dan kalau kita lihat detail ni, Abdullah bin Salam menceritakan kepada kita apa yang Nabi SAW ucapkan pada ucapan-ucapan yang terawal ketika Nabi SAW masuk. Dan sebelum tu ada beberapa perkara yang Abdullah bin Salam sebut. Dia kata, kami semua keluar beramai-ramai dan orang yang paling excited sebenarnya Yahudi. Sebab mereka dah datang ke Madinah beberapa ratus tahun sebelum Nabi diutuskan, kerana mereka tahu dalam kitab mereka akan keluar seorang Nabi akhir zaman di kawasan tersebut yang dikelilingi gunung-gunung hitam yang banyak pohon tamar. Nabi SAW juga akan melihat petunjuk tempat itu di dalam mimpi Nabi SAW, sehingga nanti Nabi akan tahu itu adalah Madinah. So orang Yahudi, dia kenal Nabi SAW lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi apa yang membuatkan mereka kecewa, patah hati adalah Nabi itu bukan dalam kalangan mereka, tapi datang dari kalangan orang Arab. Tapi Abdullah bin Salam adalah salah seorang antara segelintir orang-orang Yahudi yang memeluk Islam. Abdullah bin Salam menyebut ketika Nabi SAW tiba di Madinah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Abdullah bin Salam kata, orang ramai bergegas menyambut baginda SAW. Aku turut datang untuk melihatnya. Kemudian apabila aku melihat wajahnya, ini bayangkan kita tak dapat lagi rezeki ni. Moga Allah rezekikan kita menatap wajah Nabi SAW. Kita membayang-bayangkan dengan membaca Syama'il, kita ada imajinasi kita masing-masing macam mana wajah Nabi SAW. Abdullah bin Salam kata, first time aku nampak wajah Nabi SAW, dia kata, aku tahu bahawa wajah ini bukan wajah seorang pembohong. Tengok wajah Nabi, dia tahu ni seorang yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara pertama yang baginda ucapkan ialah, bagi perhatian ini macam step. Macam mana kita nak masuk ke dalam urusan yang baru, macam mana kita nak menyusun azam kita, macam mana kita nak plan supaya kita dapat membuat transisi ke fasa yang baru. Adkhilni mudkhala sidqin ini dengan melihat prioriti. Yang pertama Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wujudkan rasa selamat, tamatkan persengketaan. Kalau kita ada urusan-urusan yang bertembung adik-beradik, bertembung ahli keluarga, rakan-rakan, jiran tetangga, cari jalan untuk wujudkan rasa aman, selamat, sejahtera, tamatkan persengketaan, perpecahan. Wa at'imut ta'am, beri makan. Jangan biar ada orang yang kesusahan, yang tak cukup keperluan asas. Teliti urusan-urusan itu. Sebab tu Nabi ajar kita, tak beriman kamu kalau kamu tidur dalam keadaan kamu kenyang, jiran kamu dalam keadaan lapar. Cuba kita fikir, macam mana kita nak tahu jiran kita lapar? Takkan kita nak pergi ketuk tanya kat dapur ada makanan tak? Maksudnya kita kenal rapat dengan jiran-jiran kita, kita tahu bagaimana keadaan hidup mereka. Kita boleh fikir sendiri, nampak macam dah lama dah tak berasap dapur dia ni. Nampak macam dah lama tak keluar, tak dapat job ni. So dia ada rasa keprihatinan supaya jaga keperluan asas. Jangan biar orang hidup melarat. At'imut ta'am. Kemudian Nabi SAW sebut, wasilul arham, hubungkan silaturrahim, ikatan kekeluargaan. Sesebuah negara ialah sesebuah negara yang memiliki keluarga-keluarga yang utuh, yang membentuk masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat ni mendirikan sebuah negara yang hebat. Itu resepi dia. Sebab tu nak ukur tahap negara tu negara yang baik ataupun tidak, lihat bagaimana keluarga-keluarga di dalam negara tersebut. Kalau institusi keluarganya rapuh, semakin hari semakin tergoncang, berpecah belah, bercerai-berai, anak-anak terbiar, itu resepi, itu formula untuk lihat masa depan negara tu tidak baik.
So Nabi berikan prioriti. Lihat ke dalam urusan keluarga-keluarga kamu. Hubungkan silaturahim. Eratkan. Silaturahim ni daripada hubungan yang daripada rahim yang sama. Bermula dengan adik-beradik kita. Bahkan para ulama sebut ada 4 generasi yang kita lihat sebagai silaturahim. Sebab tu mereka sebut digelar sebagai Bani Hashim. Kerana Bani Hashim tu adalah daripada Bani satu rahim. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. So satu Bani Hashim ni dipanggil sebagai ikatan kekeluargaan. So kalau kita nak tengok dari bermula daripada adik-beradik kita, sepupu kita, 2 pupu kita, lepas tu apa? 3 pupu ada. Mungkin sampai 4 pupu lah, macam tu lah. Tak tahu macam mana ukuran dia dalam konteks kita ni. Kita kena tengok bagaimana keadaan keluarga kita. Dan yang akhir sekali, barulah Nabi SAW sebut, wassallu bil lail, salat pada waktu malam. Ingat tadi masa persiapan Nabi SAW sebelum hijrah, Allah pesan apa? Solat pada waktu malam. Baca Quran pada waktu fajar. Baca Quran pada waktu subuh. Yang mana para ulama menafsirkan solat yang paling mustahab penting tu solat subuh tu, solat fajar. Kerana Quran yang kita baca pada fajar itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. So bila kita susun azam baru ke depan ni, kita kena susun dulu prioriti nombor 1, kita nak pastikan solat fardu kita diperelokkan. Kadang-kadang kita biarkan solat fardu, kita banyakkan solat sunat dan sebagainya. Itu tak betul prioritinya. Yang paling mustahak solat fardu. Dan solat fardu pula, kita kena perhatikan solat yang paling penting yang Nabi sebut. Siapa solat waktu subuh berjemaah, solat isyak berjemaah, dia seolah-olah telah solat separuh malam. Siapa yang kemudian pagi esoknya dia solat subuh berjemaah, seolah-olah dia telah solat sepanjang malam. So 2 solat jemaah ni paling mustahak kita kena jaga. Dan ini solat gelap kita panggil, solat pada waktu yang gelap dan susah. Dan surah dalam Quran menceritakan zaman Nabi SAW dulu tak ada spotlight macam ni, chandelier, aircon. So orang munafik, kalau dia nak skip solat, dia akan skip solat subuh dan solat isyak. Kenapa dia skip solat subuh dan solat isyak? Sebab gelap. Orang tak perasan siapa yang datang, siapa yang tak datang. Seorang munafik ni dalam kepura-puraan dia hanya datang kalau nanti orang tak nampak dia, dia fikir nanti orang cakap apa. So solat yang siang-siang ni dia ada. Yang gelap-gelap ni dia tak ada. So kita kena pastikan solat-solat kita pada waktu isyak, waktu subuh terutamanya kita mesti jaga. Dan kemudian solatul wusta, solat asar, rush hour kan, balik kerja, jam. Ini solat juga yang mesti kita perhatikan. Dan insyaAllah kita akan sambung sikit lagi selepas kita berhenti untuk laluan azan, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung sikit 5 minit begitu. Kemudian kita mungkin boleh buka untuk soal jawab ataupun kita terus untuk salat insyaAllah. So Nabi SAW bila masuk ke Madinah, Nabi walaupun meninggalkan luka, kesedihan di Mekah, Nabi masih menanggung kesedihan tersebut. Nanti kita akan lihat ada banyak peristiwa Nabi akan teringat Khadijah, Nabi akan teringat kehidupan Nabi di Mekah, sahabat-sahabat Nabi yang Nabi cintai di Mekah, orang-orang yang telah berjasa kepada Nabi SAW ketika Nabi di Mekah. Itu semua tidak Nabi lupakan SAW. Tapi Nabi move on dengan membina kehidupan di Madinah, mengikut tadi prioriti-prioritinya. Dan Nabi SAW juga mewujudkan satu suasana pertama sekali untuk Islam berkembang. Dia bukan hanya Islam berkembang, tapi setiap anggota umat Islam itu, setiap individu ni untuk berkembang, growth. Kita semua perlukan growth. Kalau tahun demi tahun bertukar, tidak ada growth, tidak ada ilmu baru yang kita belajar, tidak ada pengalaman baru yang kita timba, maka kita sedang hanya melalui kehidupan ni on auto mode ataupun sekadar melaluinya tanpa ada apa-apa impian, tanpa ada apa-apa cubaan, usaha. Dan kita belajar daripada pengalaman Nabi SAW dan para sahabat yang berhijrah ni, perubahan menuntut kita keluar daripada comfort zone. Dan keluar daripada comfort zone itu mesti akan menyakitkan. Macam tadi kita bagi contoh gym kan. Orang yang pergi ke gym tu, pergi angkat tu, dia hanya akan berkembang otot dia tu dengan melalui proses otot tu dikoyakkan. Sakit tak? Sakit. Kita pergi tanya orang yang nanti lepas 2 minggu masuk Januari ni, pergi jumpa orang-orang yang daftar gym, semua jalan macam penguin. Sebab dia buat squatting, dia angkat ni, semua benda sakit. Tapi kalau dia kata dah tak boleh dah, aku stop dah, dia tidak akan grow. Sebab dia tak melepasi kesakitan yang dia kena lepas tu untuk masuk ke fasa yang seterusnya. Sama juga dengan Quran, dengan salat. Awal-awal semua akan seberat.
Bangun subuh, berat. Nak start membaca Quran selepas berbulan-bulan tidak baca, baru 2-3 baris dah menguap dah macam badak air. Sebab kita tak ada kekuatan tu. Tapi kita kena tekan keluar daripada comfort zone. Demikian juga menghafal. Kalau kita nak hafal sikit, beberapa surah pendek pun, kita akan rasa susah sebab otak kita ni pun macam muscle yang kita kena tekan dia perlahan-lahan. Jangan overdose. Ada orang yang pergi-pergi angkat 100 kilo, esok warded lah. Kita tak nak jadi macam tu. Nabi SAW pun tidak mengajar kita ekstrim. Kita terlalu menekan. Macam kita, Alhamdulillah kita ada di bulan Rajab. Nanti nak masuk Ramadan dah sikit lagi ni. Selalunya apa berlaku dalam Ramadan, kita berazam nak mula masuk Ramadan tu terus masuk turbo mode kan. 10 hari pertama tu ramai yang turbo mode. Selepas tu, dia kata tunggu Ramadan tahun depan lah. Nampak Ramadan ni tak nampak ada hasil. Sebab dia tak ada proses nak bersiap tu. Kita ada lebih kurang 50 hari menuju ke Ramadan. Alhamdulillah kita juga lalang masuk ke tahun yang baru. Mudah kita nak reset banyak rutin kita. Kecil-kecil, jangan drastik sangat, jangan perlahan-lahan kita susun. Nabi SAW sebut, Inna ahabbal a'mali ilallah. Allah Subhanahu Wa Taala paling cinta amal ni yang adwamuha wa inqal, yang berterusan, konsisten walaupun dia kecil. Kita selalu fikir apa? Besar. Patutnya berubah terus drastik. Pergi seminggu gym tengok, tak ada apa-apa. Memang takkan. Dia kena konsisten untuk tempoh yang panjang walaupun dia kecil. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, mulakan amal kamu dengan yang tidak melebihi kemampuan kamu. Yatiqun ma yatiqun. Apa yang kamu boleh teruskan perlahan-lahan, dan Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Menarik hadis tu kerana Nabi sebut SAW, Allah tak jemu dengan kita berusaha berulang-ulang kali perlahan-lahan. Allah tak jemu. Manusia jemu tak? Manusia jemu. So Nabi kata, Allah tak jemu untuk beri ganjaran, untuk terus membuka pintu harapan, peluang, sehingga kamu sendiri yang jemu. Kalau kita jemu, kita tak tahan sebab proses ni boring ya. Kalau kita tengok Reels, tengok TikTok, kita tengok perubahan tu semua adrenaline rush. Nampak macam, sekejap je boleh jadi macam ni. Cepat kaya, cepat kurus, cepat apa lagi? Cepat putih. Kita semua suka yang cepat-cepat ni. Banyak yang cepat-cepat ni terbabas. Ataupun dia fail. Kita kena faham bahawa proses ni mesti adwamuha wa inqal. Dan Nabi SAW juga dalam mentarbiah para sahabat melalui proses yang, bahkan bayangkan Nabi SAW ada bersama dengan para sahabat, mereka memerlukan 13 tahun di Makkah membina keimanan sehingga ia jitu dan padu, sebelum nanti bila dah hijrah ke Madinah, perlahan-lahan perkara-perkara syariat diperkenalkan. Haram minum arak, mula pakai hijab, tinggalkan riba. Proses tu berlaku. Bahkan Aisyah menyebut pada hari arak diharamkan secara total, para sahabat yang sedang nak togak buang ke tepi, orang yang ada balang-balang simpanan arak pecahkan sehingga jalan-jalan di Madinah mengalir. Dan Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Kalau awal-awal dulu datang terus haram, siapa pun tak dapat meninggalkan. Kerana waktu tu mereka minum macam kita minum kopi ya. Macam kita pergi duduk di kafe hipster, kafe-kafe yang kita ada semua ni kan, berkembang biak di merata tempat dalam negara kita ni. Bayangkan dia lah lifestyle. Memang mereka minum sebagai minuman biasa harian, dan proses tu diambil waktu untuk diharamkan secara total. So kita juga perlukan proses itu. So jangan drastik, ambil langkah-langkah yang konsisten, yang sustainable, yang mempan supaya kita boleh lihat ke depan. So saya cadangkan moga malam yang terakhir ni tidaklah bermaksud kalau terlepas malam ni tak boleh nak buat dah. Bila-bila masa. Tapi bersempena tahun baru ni, selalunya rasa semangat tu tinggi sebab vibe tu ada. Macam Ramadan, sebab vibe tu ada, orang ramai semua sama-sama pergi solat, sama-sama berpuasa, terasa mudah berpuasa, terasa mudah nak pergi solat yang panjang berbilangan, berbelas-belas atau berpuluh rakaat tu sebab kita buat sama-sama. So ambil satu kertas, dan Nabi SAW sebelum kita sebut tu, kita lihat ayat ke-83, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi
wa iza massahu syarru kana ya'usa. Kemudian ayat ke-84 Allah sebut qul kulli ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ayat ke-84 tu, katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap seseorang itu beramal menurut pembawaan jiwanya, syakilati ala syakilati, dan Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah yang di antara kamu yang betul jalan. Sebagai penutuplah, sebab kita dah di hujung. Ala syakilati ini sebagian besar para ulama menyebut setiap kita ni diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mauhibah, bakat dan hadiah yang spesifik. Gunakan hadiah yang Allah berikan kepada kita ni untuk mencari amal-amal mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tak semua orang kena hafal Quran. Tak semua orang kena jadi penceramah. Tak semua orang kena jadi imam. Ada orang kena jadi engineer. Ada orang kena jadi arkitek. Ada orang kena jadi doktor. Ada orang kena jadi psikologis. Ada orang kena jadi pelukis. Ada orang kena jadi wartawan. Semua ini, demikian Nabi pun menyusun para sahabat dengan kemahiran yang pelbagai. Dan kita jangan lihat kalau orang tu bukan dalam bidang agama per se, maka dia tidak ada amal soleh yang boleh dibuat. Bahkan ramai yang tanya, Ustaz, saya dalam bidang ni, saya tak ada apa nak sumbang untuk Islam. Semua bidang ni boleh sumbang untuk Islam. Agama Islam ni tak mungkin berdiri dan berkembang tanpa semua amal ni. Kita duduk dalam masjid ni, cuba fikir berapa banyak kepakaran yang terlibat untuk membolehkan kita berada di masjid ni. Sound systemnya, kameranya, lighting, electricity-nya, architecture-nya, ni siapa yang buat kapet ni, siapa yang design khat ni. Suatu sahabat Nabi ada yang pakar di medan perang. Mereka tidak dirujuk sebagai ulama dalam fatwa. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang dibetulkan oleh sahabat yang alim dalam ilmu fiqh. Ada sahabat Nabi yang expert dalam bisnes. Dia jadi milioner, bilioner dan sponsor projek-projek kempen Nabi SAW. Ada yang sahabat Nabi tu, dia tak bagus di medan perang, tapi dia senjatanya adalah pena yang menulis syair. Seperti Ka'ab bin Malik, Hassan ibn Sabit radhiyallahu anhuma. Mereka menulis syair-syair membalas. Macam kita, siapa nak balas filem-filem yang menghina Islam? Siapa nak balas lagu-lagu yang mencela Nabi SAW? Kena ada orang yang ada kemahiran seni untuk membalas. Ustaz tak boleh buat. Engineer mungkin tak boleh buat. So kita meraihkan syakilah yang berbeza ni, kita raihkan ke pelbagai ni dan kita bina. Demikian juga di rumah dengan anak-anak kita pun kita tahu. Kalau kita ada family member, adik-adik kita dengan kepakaran, kemahiran berbeza-beza, anak-anak kita dengan kecenderungan yang berbeza-beza, kita gunakan amal-amal itu, jangan banding dengan orang lain. Jangan banding dengan orang lain. Lihat ke dalam diri kita, duduk di rumah, ambil kertas, senaraikan apa kelebihan-kelebihan yang kita tahu kita ada. Alhamdulillah. Apa kekurangan-kekurangan yang kita ada, yang perlu kita baiki, dan kita susun, kita panggil baby step. Macam mana nak berubah 1% demi 1% perlahan-lahan ke arah perubahan yang besar, yang baik di depan nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kita semua dalam kalangan orang-orang yang masuk ke tahun baru dengan kemasukan yang benar. Adkhilni mudkhala sidqin. Dan dituliskan nama kita daripada orang-orang yang keluar daripada semua urusan yang lepas. Apapun ia, business partnership ke, perkahwinan ke, belajar ke, apa saja urusan yang kita sedang melangkah keluar ini, akhrijni mukhraja sidqin. Keluar dengan cara yang benar. Waj'alli min ladunka, ya Allah, berikan untukku di sisimu yang tertinggi sultanan nasira, bantuan, dukungan, sokongan yang tidak berbelah bahagi. Kerana tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan dapat mencapai apapun. Dan kita juga perlu ingatkan, apapun yang kita capai nanti, jangan pencapaian itu membuatkan kita jauh pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sangka ini aku capai kerana aku. Ini sebab degree aku. Ini sebab aku punya pointer. Ini sebab aku belajar begini. Ini sebab aku pandai buat marketing. Ini sebab, bukan sebab kamu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada perubahan dan kekuatan melainkan perubahan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Moga Allah tuliskan nama kita dalam kalangan orang-orang yang mencintai Nabi SAW, yang terus meneliti dan memahami, membaca sirah Nabi SAW sebagai pedoman, petunjuk, ikutan yang paling tinggi, dan kita jadikan Nabi SAW sebagai cahaya dalam kita menempuh hari-hari yang gelap, yang mencabar, fitnah-fitnah yang mengguncang keimanan, keyakinan kita, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW ini, membawa kita dijemput masuk ke dalam syurga Firdaus yang tertinggi bersama dengan para anbiya alaihim salatu wassalam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua bersama di syurga Firdaus yang tertinggi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.